Okey, ni bucket. Ni kawasan bucket. Tadi kita masuk ikut belakang ni. Mula saya ingatkan yang jemaah saya dulu kat kawasan belakang. Perempuan ke jemaah Ustaz? Laki yang jemaah laki hari tu. Lepas tu yang ni baru ni dia masuk, tiba-tiba dia pusing naik atas ni. Dia pusing naik atas ni. Ni syuhada Hara. Syuhada Hara. Lepas tu yang ni makam anak Nabi Ibrahim. Lepas tu ada Imam Malik ni. Imam Malik sini. Imam Malik ni petak nombor 6. Ayah akak petak nombor 7. Maksudnya kawasan tadi yang saya pin tu, kawasan sini, area kawasan sini. Ayah saya petak nombor 7 ni petak nombor 7. Ni petak nombor 7. Ni petak nombor 6 sebelah ni. Jadi Imam Malik dekat tepi ni. Kawasan Imam Malik, syuhada Harah apa semua. Ayah akak kat sini, area kawasan sini. Maksudnya dekatlah dengan ahli bait, Fatimah apa semua kat depan ni. Ni anak Nabi, Fatimah semua belah depan. Lepas tu Imam Bukhari apa semua kat sini. Jadi area akak dekat sini, area sini. Jadi tu saya cakap tadi dekat abang Nazrin. Haji punya, kita ni sebenarnya menumpang kebaikan haji. Faham tak? Kita nak, saya pun nak semayang Jumaat kat depan tu pernah. Tapi bukan mudah. Kecuali kalau kita dapat Raudah. Boleh lah, hari Jumaat boleh masuk. Tapi saya cakap dengan Abang Nazim, bang, kita ni sebenarnya menumpang kebaikan haji tau, kebaikan arwah tau. Sebab apa? Sebab dia, kita hari ni dapat semayang kat depan. Dapat semayang dekat kawasan Masjid Asal Nabi tu, betul-betul sebelah mimbar. Tanya diorang semua tadi. Jadi Abang Syam dah cakap saya dia macam memang betul-betul sebelah mimbar kita orang semayang. Saya cakap betul lah bang, kita tak tahu apa kebaikan haji tu sampai kita pun menumpang. Kita semua menumpang kebaikan dia. Ustaz, memang